kurang logik dan kurang adil. Terutama bila pertandingan tu menilai aspek technical vokal secara serius. Sebabnya perkembangan vokal berbeza dewasa dengan kanak-kanak. Perkembangan anatomi lirik dan pita suara kanak-kanak ni belum matang. Mekanisme fonasi budak pun dengan dewasa berbeza. Secara umumnya kurang logik dan kurang adil sekiranya pertandingan itu menilai aspek vokal secara serius. Itulah kenyataan yang diluahkan selebriti Sarah Ismail apabila guru vokal ini mendedahkan pendapat beliau mengenai tajuk pertandingan nyanyian yang menggabungkan peserta kanak-kanak dan juga dewasa. Menerusi video yang dimuat naik di akaun TikTok miliknya itu, para netizen di ruangan komen seperti sudah mengetahui bahawa guru vokal ini menunjukkan video tersebut kepada program Talk to My Manager yang menggabungkan peserta kanak-kanak seperti Anggerik yang berumur 9 tahun sehinggalah kepada yang paling tua iaitu Azava Natasha 25 tahun. Dengarkan penjelasan Sarah Ismail itu di sini. Logik ke pertandingan nyanyian tu? Dalam kategori itu digabungkan sekali kanak-kanak dan dewasa. Secara umumnya kurang logik dan kurang adil. Terutama bila pertandingan tu menilai aspek technical vokal secara serius. Sebabnya perkembangan vokal berbeza dewasa dengan kanak-kanak. Perkembangan anatomi lirik dan pita suara kanak-kanak ni belum matang. Mekanisme fonasi budak pun dengan dewasa berbeza. Okey, kita cerita tentang interpretasi dalam nyanyian. Kanak-kanak ni lebih bergantung kepada imajinasi, role play dan bimbingan untuk membina interpretasi emosi. So, I bercakap ni atas kebanyakan dan kau kena terima tahap artistik budak dan dewasa memang lain. I bukan apa, hujung-hujung organizer akan cakap dengan juri, bagilah budak tu menang walaupun sebab kita nak cukupkan kuota. Sekurang-kurangnya adalah 1, 2, 3 tu ada budak seorang dalam tu menang. Happy lah sikit mak bapaknya. Sekali lagi lah I cakap contoh kalau ini adalah pertandingan nyanyian secara teknikal yang serius. Tetapi, kalaulah pertandingan tu dia memang showcase pertandingan kekeluargaan dia. Konon-konon acara komuniti yang santai-santai. Kalau macam tu pencaburan umum macam tu, bolehlah diterima. Asalkan penganjur tu bagi tahulah kriteria awal-awal. So sistem permakahan ni sangat-sangat penting untuk ia tidak menjejaskan keadilan pertandingan. So ini adalah pendapat I saja melalui pengalaman I, orang panggil as a jury. So I nampaklah benda-benda ni. So bila organizer bagi tahu awal, so kita tahu nak game macam mana. Kita nak nilai macam mana. Rubrik macam mana kita nak buat. Sebab itu, rubrik penilaian pertandingan nyanyian semua tempat boleh jadi berbeza-beza bergantung kepada apa sebenarnya yang diinginkan oleh organizer tersebut. Sis dah jelas apa benda, baru sis akan bagi siap-siap macam mana rubrik penilaian tu. So bila ibu bapa datang kat sis, sis boleh jawab. Okey tak? Risau deh, kok orang baling ikan siakap kat mak punya kereta. Sudah dengar penjelasan sis, jangan balik ikan siakap kat kereta sis. Okey. Subscribe with notifications on.